Sebelum nak cerita pasal tu, kita nak tanyalah dulu perasaan Bella Astila apabila Syed Saddiq ini dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya atas 4 pertuduhan sebelum ini. Nampak Bella sangat gembira sampai menangis bila dapat tahu yang Syed Saddiq ni tak bersalah. I'm happy for him, Alhamdulillah. So adakah penantian selama 5 tahun tu berbaloi? I think for him yelah sebab Bella tengok keluarga dia kan, yang penting ahli keluarga lah. So I think Bella sangat-sangat bersyukur and happy untuk Saddiq dan juga seluruh keluarga dia. Of course, Bella rasa semua orang gembira and sebab rata-rata orang mendoakan, orang Malaysia semua mendoakan yang terbaik dan semoga YB dilepaskan dan Alhamdulillah usaha ini buat semua orang gembira lah. So tadi tu memang So malam tadi mungkin dia ada share perasaan dia, mungkin debaran dia untuk menanti putusan pada malam ni? saya tak banyak kongsikan dan saya hormat apa saja dia dah kongsikan dengan saya. Cuma macam dah cakap tadi, Bella happy. Bella, apa yang saya tadi katakan tadi? Sempat sekejap kali jumpa awak sekejap tadi, bagaimana? Tak dikenalkan dengan ada beberapa individu tadi. Bella, apa kata Pramu Bella selepas keputusan kata lepas bebas? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Bella ada ucap tahniah. Bella ucap tahniah dekat YB dan juga keluarga dia. Bella, melihat Syed Saddiq berjuangkan selama ni kan, so